Boleh. Aduh, Selamat datang. Ni, bakso presiden. Tuan, kita pergi datang. Itu kuahnya. Faiz, kau kena try ni. New flavor, ada new. Itu pun dia matcha kan? Tuan, bebek jumbo matcha, geng. Hello. Testing. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. What's up, geng? Okey, ini merupakan episod yang kedua untuk trip yang ada dekat Surabaya. Alright geng, selepas 1.5 jam nak dekat ke 2 jam baru kita sampai ke tempat makan yang seterusnya dekat kawasan Malang. Tempat makan yang next ni katanya diorang menjualkan iga. Iga bakar. Jom kita pergi tengok. Okey. Ini kan tempat dia. Bebek Ogga. Resep Betawi asli. Dekat Malang, dekat Kota Malang. Dekat sini pagi dia agak basa-basi lah. Tapi tak apalah, aku datang ke sini dah pakai lah. Pak Is tengah buat intro. Ini soto tangkar babeh Ogga. Ada nasi rames, sate kuah, soto tangkar. Jom cari seating. Ini waktu makan tengah hari ni. Iya, tapi di dalam nanti masuk terus mentok ada di kiri. Mana? Sini. Lama. Harga dia macam-macam. Harga dia murah-murah. Apa? Dia tak apa. Oh, sini. Tempat penyediaan dia. Kalau daging sapi semua. Besar-besar orang Malaysia. Oh, lagi sekali. Ini kuah apa ya? Mantap. Kuah soto tangkar. Resep Betawi ya? Resep Betawi dia. Ya, resep Betawi. Apa ni? Tangkar bakar. Di bahagian dia lah, bahagian dia. Itu bumbunya apa, kicap ya? Ya, kecap. Kicap pedas. Kecap manis. Oh, manis-manis lah ya. Okey, tadi Syawal dah order macam-macam dah aku tengok tadi. Ada nasi nasi rames. Nasi rames, ada iga, ada soto. Tapi sini memang katanya famous dengan dia punya soto tangkar. Soto tangkar, famous dengan soto tangkar. Kejap lagi dah siap, kita makan. Ini apa ya? rames iga. Rames iga, oke. Ini soto tangkar ya. Ini nasinya. Panas. Ini Oh, banyak. rames iga. Kamu namanya apa? Kamu namanya? Nama saya Ayu. Saya? Kamu? Lidah. Itu lidah. Ini lidah. Tu ada petai ya. Ada petai ya? Nasi yang beri nasi. Mantap. Awesome kan? Ni apa tadi? Ini namanya kangkar. Tangkar. Betawi ini yang dikatakan resepi Betawi ni ya. Ini dia ada kulit ayam geng dalam ni. Simple suka ni. Ni nasi rames iga. Semua suka sini kalau dia pekat-pekat. Ada sambal peti. Gambar sama-sama tu. Ni. Bismillah. Apa rasa ni? Sedap kan? Gambar-gambar ya. Dia tak ada kicap pun. Nah. Ya, nak datang tiga ya. Dah, aku makan. Dah, ni je kan? Tu apa tu? Tu apa tu? Ni. Ini sate lemak. Sate lemak Ui, Tambah kolesterol. tambah kurang. Okey, geng. Tunggu semua. Okey, geng, ini dia depan aku. Semua lembut. Memang lembut. Ada petai. Petai macam dibakar petai dia. Rasanya simple. Dagingnya. Lepas tu dibakar. Masa dibakar tu dicecahkan dengan macam bumbu dia rempah manis. Manis-manis kicap. Sate lemak. Dekat Malaysia ni memang mahal.
Lembut geng. Dia banyak daging celah ni. Nasi apa tadi pian namanya? Rames. Rames lidah. Rames, nasi rames tapi lidah. Oh, tak ah. Sup dia. Aku tak tahu ah. Dia kena ni. Untuk ayam mana ni? Ini memang sedap. Ini macam ayam yang ada macam serunding ayam sikit. Ini dia basah-basah. Tak betul lidah kan? Okey, apa? Cuma aku kat sini memang makan kicap kan juga. Ni sate sapi. Ini dia punya kicap. Ini aku tak tahu ni bahagian apa ni. Macam tulang rusuk kan? Tulang rusuk. Ini Belah bawah. Belah tulang rusuk. Ini bahagian bawah yang keras sikit ni. Lembut. Sate dia tak tebal pun. Tapi dia punya rencah tu sedap. Memang nak mau makan dengan nasi terus. Jadi ni pertama kali kau pula boleh tak tengok menu ni. Okey geng. Dah settle makan dah. Puas hati babe. 2 hari kat sini, dua tempat makan apa iga ni. Mantap-mantap belaka. Okey. Aku rasa dekat Surabaya, Malang ni banyak tempat-tempat makan yang menyediakan iga bakar. Aku rasa dekat sini murah kot. Apa dia punya bahan asas tu. Aku rasa kat Malaysia pun nak kena ada dah jual menu-menu yang macam gini. Tapi itulah nak cari resepi yang otentik tu mungkin susah sikit. Tempat makan kat sini aku boleh katakan dia tak besar. Okay? Dia santai-santai je sebenarnya. Kalau viral teruk, aku rasa mungkin korang akan ada kesukaran untuk dine in kat sini. Dan dia punya parking pun aku rasa agak susah sikit lah. Sebab yelah depan ni dia berdepan dengan perumahan. So kalau korang nak datang, make sure siapa-siapa yang ada berkunjung travel ke kawasan Malang ni, korang tengok timing yang sesuai. Satu set. Ayam dah 2 batang. Ni ayam. Kau tak kacau habis bawah tu. Wan. Geng, total kita orang makan ni tadi kan macam-macam tadi aku tunjukkan. Harganya hanya RM88 saja geng. Murah kan? Murah. Okay, next destination. Aku pun tak tahu. Katanya mungkin nak makan apa yang tadi? Bakso eh? Entah, tak tahu. Korang layan je lah video ni. Okay geng, next destination kita akan makan bakso dekat tepi railway kereta api. Korang tengok depan ni. Kedai makan ni betul-betul sebelah landasan. Memang betul-betul tepi landasan babe. Jom. Jangan risau geng, halal, ada halal lah. Jom. Pakai dalam kot. Wah, jom. Ini orang-orang famous yang pernah datang sini geng. Cantik lukisan dia. Selamat datang. Ni bakso presiden. Ini dia punya senarai harga lah. Order kat sini geng. Ini dia punya. Astagfirullah. Tak yang mana? Saya yang mix, yang ini biasanya. Tengah-tengah order bakso tadi tu, sekali dia orang cakap kereta api nak melintas. Terus keluar semua. Tuan, kereta api dah datang. The best experience ever. Tengok kereta api melintas dekat tepi kedai makan. Jom kita sambung. Kita sambung order. Sambung balik order. Apa terus. Terus. Jom. Ini baksonya. Ini bakso. Ini nanti dia akan curang kuah kan? Okey, boleh ya? Boleh, jom. Itu kuahnya. Apa? Aku dengan pian apa?
Mangsolah Essential. Tu paru. Kita tengok colour dia. Meriah. Mari Afian. Tu bakso dipanggil complete. Bakso komplit. Complete jumbo. Complete jumbo. Sampai. Ini bakso Special. sama spesial juga. Ini yang dalam super. Alright. Kita share-share lah sebab kita pun dah makan nanti. Baik. Share-share lah. Kau ambil ni Nanti tak makan baru, tahu. Yes. Panggil dia. Baru tak elok. Yang kita kat sini kat kanan. Ada Syahrukh Khan tengah menari ni. Bakso dia. Style. Ini apa tadi? Special apa ni tak? Ini bakso Malang Bakso Malang Bakso dia sedap tu. Ni, yang ni. Kita test power. Bakso Malang. First time ni makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Khas bakso Malang. Letak cili sikit lah. Sedap ke? Tu, bagi Awi jap. Awi nak buat video jap. Jap. Ni aku rasa tak. Ni ada dia punya cili. Tapi tadi bakso tu sedap. Okey, request lah pangai. Sini angin ni kuat lah nyala tu. Ini dia punya kicap. Bismillah. Sini Abidon, makan lah. Ini apa wantan juga ni? Dia punya cili tu pedas. Ini dia punya tahu. Dia punya tahu pun fresh. Saya selalu. Kena tambah sambal. Ha? Order daging ni je. Biar padam. Biar dia tadi bengkak. Kita masih nak malam. Pakai jeruan campur. Dia main cili. Aku tak makan jantung. Suasana kat sini dia sangat berangin. Macam kat tepi pantai, tapi bukan kat tepi pantai. Dia tepi railway. Siapa yang datang Malang kena berkunjung dekat sini. Bakso Presiden. Aku jarang suka bakso tau. Tapi yang ni dia buat daging dia tu sedap. Lepas tu dia punya sup pun sedap. Ini abang supir kita. Menjamu selera. Makan. Nanti geng, siapa-siapa yang nak travel ke Surabaya ke Malang ke, nanti aku akan bagikan nombor WhatsApp-nya. Okey. Bang supir Andro. kita. Mas Andro. Mas Andro. Nanti kau boleh Roger dia. Kau boleh contact dia, tanya package untuk berjalan ke Surabaya. Mantap. Alright, dah settle lah kita makan bakso Malang, bakso Presiden. So sekarang ni kita nak pergi makan dekat satu tempat lagi sebelum kita balik ke bandar Surabaya. Okey, lepas dah makan bakso Presiden tadi, kita nak pergi minum dekat satu kedai kopi. Kedai kopi ni siap ada swimming pool ke? Kopi 7 turunan. Wah, best betul tempat dia. Wah, tenang ah. Ini betul Port Healing geng, okey. Dengan kehijauan pokok-pokok kat sini kan, dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa. Best.
Okey geng, lepas dah minum kopi tadi, kita nak pergi makan iga bakar. Okey, dekat kawasan Malang. Kedai ni buka pukul 4 petang. Okey. Ni lah dia punya menu-menu. Masa ni video apa ya? Okay, geng, macam biasa kita minta Syawal order kan tu. Oh, Syawal tengah pening tu. Macam jawab exam tu. Dengan biru kan. Ya mas, ya. Bakar dengan arang. Oh, mahal. Ini apa ya? Ikan bakar jumbo. Iga bakar jumbo. Ini Kalau yang ini balungan kacang. Balungan gajah. Ya. Balungan tu apa ya? Balungan itu kayak daging sapi. Daging. Oh, okey. Sapi. Oh, masak macam ini. Ini sup ya, bukan sup. Bukan. Macam gulai je. Gulai. Okey, macam gulai. Okey. Gulai apa Is? Gulai. Gulai. Ya. Ha. Ini Ui. iga gajah, jumbo. Yang ini balungan gajah. Oh, ada kita buat photoshoot, video shoot dulu. Boleh sikit. Tiga orang tu. Ini makan nasi je. Ini macam tulang eh? Iga. Iga juga. Ni tulang-tulang ni pelbagai. Ui, berasap ah. Daripada kenyang tu jadi lapar balik. Weh, ini kecil nasi ah. Aku nak nasi ah. Tuan, tuan. Tak ada order. Nasi tak ada order. Ini ada set je. Tak ada. Ini dok. Dok. Itu baru ujung. Cerita. Jangan cakap tu. Tak nak nasi Wal. Ada tak nasi ni ber? Di set. Oh, silau ya weh. Weh, kau punya cahaya tu kena kau kepala kau tembak silau. Kau dia macam ni ah. Nasi panas, nasi panas. Panas nasi. Waduh. Seorang satu. Sekejap aku nak tuang. Bawa bertendang sikit. Kau bawa bertendang sikit. Kita ambil sikit demi kuah ni. Macam bau rumah kan? Yang tadi, kuah yang tadi tu kita makan tadi. Kuah lemak kan. Oh, macam masak lemak. Tapi dia kata ni gulai. Gulai dia cair kan. Tak pakai. Ah. Tapi berasa. Ni- Aku ada order nasi goreng, nasi apa nama? Awi, boleh ambilkan satu Awi. Ini kita ambil satu. Angkat dia hidup. Allah. Dah lerai lah. Oh. Weh, dia kena makan dengan ni, limau. Ada sambal penyet tu. Jambu satu. Jambu satu. Kuah yang kat tepi ikan. Okey, kuah ni. Okey. Ini geng dia punya iga bakar. Oh. Dah jatuh dah. Wow. Kita makan dulu geng. Bismillah. Weh. Sedap dia punya sos tu. Berebut ni nampak ni. Kuah dia berebut ni semua. Semua berebut kuah. Gaduh ni. Gaduh ni. Jangan sikit. Ni bawah-bawah ni banyak lagi yang Nampak? Ini tempat keberapa kita makan iga ni? Balungan pedas Sengkaling yang berada dekat Batu yang berada dekat Jawa Timur. Jawa Timur Indonesia. Macam nampak ni ada dua menu gila yang kita ambil. Ini ada sambal macam sambal penyet gitu. Gulai. Nak sambal? Kedai ni kecil je babe. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 meja je. Dekat luar ada 1, 2, 3 meja. Dan kalau kau nak tahu, dia punya lokasi dekat tepi jalan, parking pun tak ada.
Ini kalau viral ni aku tak tahulah Mesti pening siapa-siapa nak datang makan kat sini untuk parking. Agak susah sikit lah. Korang naik Gojek je lah datang sini Dah habis ni geng. Ini tambah satu lagi. Weh, kuat betul kita orang ni makan iga babe. Bateri dah habis. Baru satu hari travel. Gila tu. Mahal, tambah satu lagi. Satu lagi Tambah lah. satu lagi. Alang-alang dah travel kan. Travel pun nak makan lah. Betul. Nampak geng, yang sana dah habis dah. Tambah yang ni pula. Ini geng dah habis kan. Tambah lagi satu nampak. Apa ni kau nak kamu kan tidak? Sedap babe dia punya kuah tu, punya sos tu. Geng, total harga makan semua ni tadi kan 7 orang ni 559,000 sahaja. Dalam 100 lebih je geng. Hello. Testing 1 2 3. So pagi ni kita orang mulakan perjalanan daripada hotel. Tapi kita orang keluar lewat sikit lah. Semalam kita orang keluar pukul 8 pagi. Tapi hari ni pukul 10. Sebab masing-masing ada kerja yang perlu disettlekan. Itu yang lambat sikit tu. So pagi ni Syawal kata akan banyak menghabiskan masa dekat sekitar kawasan bandar Surabaya. Geng, sepanjang dekat Surabaya inilah kita punya kenderaan geng. Toyota apa nama ni? Toyota Premio ke apa entah. Memang luas. Memang luas. Wih, aku duduk sini weh boleh Kau boleh apa kat bawah tadi? Kau boleh apa kat bawah tu? Geng-geng ni dah bangun awal ni. Ada kopi ke? Format orang buat shoot. Boleh semalam kau nak pergi format kan orang. Kedai ikan Fatin tu tau. Ikan Fatin? Yang bakar, Fatin bakar. Fatin bakar. Dah. Ya geng, katanya ada ikan Fatin bakar. Okey, dah sampai dah. Jom, kita melantak. Tembak ikan ke? Tembak ikan. Dia kata tembak ikan. Wah. Okay, dia nampak berkumpul kot. Dia berkumpul. Tembak kat situ. Tembak dekat situ kan. Dia bang. Okey, situ tempat makan kita. Ahmad Jais ni, lagu raya. Ahmad Jais. Tempat makan ni namanya Depo Soto Banjar Ahmad Jais. Jangan risau kan, tempat ni halal. Dia ada tu logo halal Indonesia tu. Nampak? Itu. Otak-otak patin Habis ikan patin lah banyak. Jom masuk. Ui. Apa tuan? Aiskrim. Avocado. Aiskrim avocado. Ini tempat makan dia geng. Selesa. Jom kita cari pot. Mana nak duduk? Mana? Ui, besar ikan patin dia. Okey. Okey, semalam malam sebelum lepas aku balik hotel tu, kita orang lepak dalam lebih kurang 1 jam. Lepas tu kita orang keluar sebenarnya. Kalau korang nak tengok apa aktiviti selepas malam tu, korang kena tengok video Pais sebab aku tak ada record. Kita orang makan nasgor. Okey geng, ini dia punya menu-menu. Wah, ada lontong, nasi kuning, ikan patin, nasi putih, soto. Di belakang ni air. Wah. Kalau kita nak patin kan? Patin ni. Patin dinosaur Ui, patin dinosaur. XXL. Triple XL ni. Otak-otak. Ini ada otak-otak. Ini apa bang? Otak-otak. Abang pesan otak-otak. Besar, dia buat. Aku malam tadi kan, ni pagi kan. Tadi aku dah boleh. Okey geng, ini dia punya otak-otak ikan patin. Banyak smooth ke. Tapi otak-otak dia nampak macam pulut panggang kan? Berlompat.
Ni geng. Oh, berasap-rasap lagi tu. Oh, lama. Okay, geng. Ini first time aku nak try otak-otak ikan patin. Bismillah. Menarik weh. Sedap. Rasa dia tak very strong. Ambil. Ini dia ada bagi macam kuah apa? Kuah kacang. Rasa dia. Macam kuah sate ya? Sama lah. Rasa ikan dia tu tak berapa kuat sangat lah Geng, dekat sini ada air kunyit asam. Katanya bagus untuk perut ni. Kombucha ni adalah Kunyit asam tuang weh. Kunyit asam. Apa rasa? kunyit. Kau tak rasa kunyit dia tu. Tak obvious. Okey. Minum. Minum. Tapi kalau kita buat yang sebelumnya makan, ada rasa kunyit tu. Kunyit tu strong sikit lah kan. Tapi ini dia macam very mild dengan air asam. Jom kita try. Test power. Bismillah. Kunyit asam. Tapi dia ada rasa kunyit tu. Tapi dia tak. Betul lah. Dia punya rasa kunyit tu tak terlalu kuat sangat. Lepas tu dia more tu rasa yang masam dan sedikit manis lah. Dia campuran apa? Dia kunyit lah. Betul apa ada rasa masam-masam sikit. Tahu campuran ni. Minuman detox alami. Wah. Patin ni apa ya? Dinosaur. Patin bakar jambul. Dinosaurus. Oh, dinosaur. Dan dinosaur. Ini pais dia. Ini pais ya? Tu Pepes. Pais. Pais ni pais. Oh, pais ni. Ni pais. Ni pepes. Gile pula, gile. Ini pepes. Ini, ui, besar bai. Ini patin dinosaur weh. Tengok tu. Besar babe. Jengkal macam ni. Semalam kita dah puas makan apa? Iga bakar, iga gulai kan? Macam-macam jenis iga kita dah makan. Ada. Itu apa? Soto nasi campur. Soto ketumbar. Oh iya beratur. Satu-satu. Nasi putih. Tu yang masak kuning, yang kuning. Ni nasi kuning. Ayam telur. Ini ayam telur. Atas sini lah. Penuh dah dapat. Nasi kuning daging telur. Nasi kuning daging telur. Baik, terima kasih. Ini nasi kuning telur dengan ayam. Nasi kuning telur ayam. Macam telur pindang Geng, tengok dia punya patin. Besar babe. Miti betul ha. Tengok. Lama isi dia. Ini aku rasa dulu geng dia punya patin Bismillah. Sedap gila weh. Aku tak sure dia gunakan apa bahan untuk dia punya marination kan. Tapi dia punya rasa ikan patin tu dia dah kurang sikit dia punya hanya-hanya dia tu. Kita ambil sikit dengan dia punya ni. Sambal dia ni. Spicy sikit Sambal dia pun menarik babe. Power. Dia pedas, manis, ada sedikit masam sebab dia buburkan dengan apa perahan limau tu. dengan sambal ni apa sambal belacan ni? Sambal belacan mangga. Walaupun dia besar, isi patin ni padat tau. Dalam dia padat. Dia tak ambil. Lain. Ini dia punya soto nasi. Masih sikit. Bismillah. Ini memang
Dah nama pun kedai Soto Banjar. Memang kena try dia punya soto nasi. Hidangannya simple je kan. Untuk soto nasi ni dia campur dengan semua. Dalam tu ada nasi, lepas tu ada isi ayam, telur tu dipotong-potong kan, lepas tu dicurahkan dengan dia punya sup soto tu. Ini geng, dia punya kulit. Ini kulit dia. Tebal lah kulit dia. Ya Allah. Ya. Ya. Okay, bismillah. Weh, kulit dia sangat kita panggil apa? Kenyal. Sebabkan dia bakar tu, dia punya lemak ni dah caramelize dah. Soto Banjar. Kenyal. Aku rasa Bismillah. yang tangkap. Okey, ini dia punya pepes patin. Wow. Dia ada lemak-lemak lagi tu geng. Nampak? Bismillah. Apa ni? Semua benda sedap kat sini ni. Nanti orang tak percaya pula kan. Pian ni asyik semua sedap je. Yang penting dia tak hanyir. Serius. Dia macam aftertaste tu dah dia clean. No, dia buat separation lah tempat masak dia dengan tempat makan. Okay, dia tutup. So asap tu tak masuk ke dalam, tak kacau orang-orang yang nak makan. Walaupun nama dekat sini, nama kedai makan ni is Depo Soto Banjar, tapi makanan yang korang kena cuba kalau datang kat sini ialah dia punya tu ikan patin dia. Sama ada patin bakar ataupun patin pepes dia. Lepas tu dia punya sambal mangga kot. Okay, itu pun sedap. Besarnya lah. Ini kerja apa ya? Ternak tuyul. Ternak tuyul? Ya. Masa ambil duit? Ya, ambil duit orang kampung? Abang ternak tuyul aja, sini banyak yang ternak tuyul. Kau ternakan tuyul. Okey kan, lepas dah kenyang makan dekat Soto Banjar tadi tu, sekarang ni kita orang nak jalan-jalan lah ke Pakuwon City Mall. Katanya ini antara mall yang mantap juga dekat kawasan Jawa Timur. Jom kita tengok dia punya mall. Apa yang ada? Pais, kau kena try ni. Kau kena try ni Pais. New flavor, ada new flavor. Ini flavor New flavor. Apa tu? Chashu. Oh, chashu babi. Kriuk lah siu lah. Babi kriuk. Kau kena try Mall dia ni kayaknya macam baru buka lah sebab sekarang ni baru pukul 12 lebih. Cantik tak mall dia kan? Tadi owner Sultan Salai belanja kita tengok wayang, tapi tiket wayang tu pukul lagi sejam. Kita tengok cerita The Mummy. Hari ni santai-santai je geng, kita punya orang kata apa, itinerary. Semalam kita dah heavy dah, makan banyak sangat kan. Hari ni kita slow sikit. Geng, baru-baru ni aku ada perasan ada satu makanan viral yang ada dekat social media, dekat TikTok ada, dekat Instagram ada, dekat Facebook pun ada. Dan makanan tu dia viral dekat Indonesia. Dan kebetulan kita orang ni ada dekat Surabaya kan. Nama dia lah Cikuro. Itu dia punya kedai dia tu. Aku tengok dekat TikTok orang makan macam sedap je kan. Ini kan. Ini. Dia macam fili ayam ni tau. Dari Malaysia. Yang ini viral ya ini. Yang mana satu paling popular? Yang Royal Garlic. Royal Garlic. Yang ini. This one. Okay. Dia ada combo dia. Combo ini. Oh, dua. Cirolat, ini sama satsuro. Fish cake, kolam ikan dori. Oh. Kalau yang ini sama kentang. Itu dengan kentang goreng. Kentang sekali dengan air. Itu Japanese Oh, di bawah ni. ocha. Okey. Ini ada halal, jangan risau. Combo. Potongan Combo lagi jimat lah? 4.000. Jimat 4,000. Jimat 4,000. Oh, boleh lah. 4,000 boleh import. Berapa orang nak? Semua boleh try lah. Beli 6 lah, 6.
Banyak no? Banyak ya? Beli 5 lah. Beli 4 2 set je lah. 2 set? 2 set. 2 set je. Ah, 2 paket. 2 paket untuk 4 boleh lain-lain. boleh campur? Boleh. Boleh campur. Yang ini kosong. Kosongnya tak Ada sebab stok tak ready. Stok tak ada. Stok tak ada. Okey. 3 saja. Royal Ya, Royal Garlicnya 2. Yang lain ni Furuchizu 1, Kurimi Mentai. Mentai. 1. Yang royal garlic seasoningnya powdernya. Alamak. Yang mana bisa direkomendasi? Truffle, sweet barbecue sama nori. Kalau royal biasanya pakai truffle, kalau furuchizu sama nori, yang mentai sama barbecue. Okey, boleh. Boleh. Ikut saja. Pedas semua buat spicy. Ikut kamu saja. Spicy Ya, atau spicy. screaming? Spicy aja. Spicy. Spicy saja udah cukup. Ini norimaki. Norimaki bites. Yang ini 1. Kita tinggal yang ini beef, daging sapi. Boleh. Boleh 1. Pandai kamu ya. Pandai kamu. Andai Afsil. Sini Lain pula lah. Nori, Japanese nori. Nori. Japanese nori. Nori itu 6 orang. Norino. Nori rumput laut. Rumpai. Rumput laut. pedasnya Pedasnya Screaming. Jangan saja. Spicy. Spicy. Bisa, terima 15 kasih. menit. Okey, baik. Ui, besar isi ayam dia. Isi Lepas tu dia masukkan filling tu. Aku ingat kecil je. Besar baik. Itu dah udah banyak. Banyak. 4 je. Empat ni banyak tu lah. Kita makan Seorang 1 ngap lah. Dia masukkan filling dia. dia keluar dia tekan terus. Macam tu. Cara dia masukkan. Aduh, milu pula. Yang goreng kat sana. Lepas tu dia preparation untuk seasoning dekat sini geng. Ambil dekat sini. Ini yang flavor royal garlic. Okey. Ambil lah satu. Ambil. Kau buka. Ini nama apa? Ini syawal spicy nori. Aku nak yang Ui. cheese garlic. Dia. Aku semua syawal. Okey geng, kita test power. Bismillah. Nani? Sedap. Yang ini royal garlic. Okey, lepas tu dia punya ni Japanese truffle. Dia punya inti dalam dia tu. Ini geng. Panjang geng. Oh iya. Belum ya, Mbak? Wah, royal garlic ni dia ada manis-manis sikit. Picit Wal. Okey. Okey. Goreng. Panas. Nah, viral ni. Norimaki. Norimaki. Tak tahu dimaki siapa. Kita try. Wah. Aku beli ni semua tadi RM32. Semua ni RM32. Okey geng, kita settle lah tengok cerita The Mummy. Wih, best lah cerita dia. Aku tak nak bagi spoiler. Okay, korang layan lah. Tapi dia punya ending dia memang best. Ending dia menenangkan korang. Walaupun jalan cerita dia agak seram jugalah pada aku. Dia ada banyak jump scare yang korang kena stand by. Ini kan staff-staff dekat sini sangat peramah. Mau foto ya? Sangat peramah. Boleh. Mantap. Nak keluar ni kena hati-hati geng. Korang tengok ni. Syawal nampak satu. Sampai ke makan lagi. Okey, terima kasih. Wih, macet geng. Penuh. Jom kita nak pergi makan ni, rawon setan. Rawon setan di
Surabaya. Luar? Luar. Tahu, tanya Syawal. Wal, mana? Ini dia punya menu dia. Rawon setan beef. Dulu bukanya malam, Pak. Malam setan ramai lah dulu. Setengah 2 baru buka. Sekarang sudah 24 jam. 24 jam. Sebab tu namanya rawon setan. Iya. Tapi tak ada cabangnya, ada Tak ada cabang, cuma di sini. Sini saja lah. So apa best seller sini? Apa top? Best sellernya itu sup hitam. Oh, daging, sup, ya. Ini ya. Contoh, dicontohin. Supnya Tak perlu. nggak perlu. Nanti kita Ini nasi kan rawon pisah. Nasi rawon Ni pisah cam- tu berpisah. Asing. Asing. Dia asing. Oh, Ha. berpisah. Ni kuah campur. Ya, campur nasi osek, nasi Nasi campur. osek itu kayak Nasi pecel. kari. Kari. Kari Oh, daging. kari. Kari daging. Kuning. Oh, Ya. sedap juga. Kari daging. Sedap. Mantap. Best Baik. sellernya sini rawon. Nasi rawon tu dipisahkan, maksudnya dia tak campur lah. Tak campur. Okey Kak, nasi rawon campur ni nak berapa? Aku nak satu. Saya mau satu. Aku satu. Nasi rawon yang kau makan dekat Singapura Singapura tu. Satu. Bisa campur. Campur. Saya campur. Campur 2, 3. 3. Sinom satu. Sinom satu. Sudah sini. Es jeruk lah, es jeruk. Es jeruk. Es sinomnya satu. Nasi, bani daging. Ada surat. Kencur tu sekut. Oh, ni kulit lembu. Jangit. Kayak kunyit asam. Ni makan apa? Makan apa? Minum apa? Nasi pecel. Nasi pecelnya lagi. Sudah ada. Oh, aku ingat rawon lain tapi. Ubi, macam opak-opak. Ini apa ni? Ini penuh tambahan Pak, kalau ngambil bayar, kalau enggak ya enggak. Oh, okey, menu tambahan. Ini aksesorisnya. Ini tempe. Tempe. So maknanya kalau kita makan kita ambil baru dikira. Baru kira. Ya. Dikira satu pinggan ataupun dikira Ya, satu? satu aja. Satu aja. Kalau enggak semuanya. Macam mana kalau ada orang makan tapi tak nak beritahu, diam saja. Berdosa. Berdosa ya. Ya. Tak ada unsurnya. Gang, ini dia ada menu tambahan ni. Dia ada tempe, ada berdegil macam Pak Is. Pak Is selalu cakap aku degil. Ini Berdegil. Berdegil. Lepas tu ada paru, ada lidah, ada tahu. Sampai sudah. Nasi daun. Nasi rawon aja. Yang Campur. ini tambahan. Tambahan Ini apa ini? siomay. Bisa. Ini campur. Campur. Mesti proses. Ini sinom. Ini es sinom. Kunyit asam. Kunyit asam. Ini nasi rawon campur. Dicampurkan terus. Dia punya daging dia. Meaty betul lah. Okey. Kuah dia ni, ni kuah rawon dia. Kuah rawon. Oh, yang ini rasa asam jawa dia tu kuat sikit. Okey geng, seperti mana yang korang tahu, yang rajin layan video Padu Babe, nasi rawon ni first time aku makan dekat Singapura geng. Kali ni kita makan dekat Surabaya punya. Untuk kuah rawon ni dia campur dengan buah keluak. Okey. Buah keluak. Yang mendapatkan dia warna hitam tu daripada buah tu. Okey. Kita rasa dulu kan. Bismillah. Ini kuat rasanya. Nampak dia tadi. Tadi pagi kita ada minum dekat air asam ni dekat soto apa namanya? Soto Ahmad Jais. Oi, pekat betul tu kuah rawon dia ni. Wah, Nasi bali daging. Aku ada order nasi bali daging dengan nasi daging ni dulu. Mula-mula kita ambil dagingnya tu, dagingnya memang lembut. sedap geng. Ya, Dia ada letakkan sekali dengan sambal belacan dia. Dia campur sekali dengan toge. ya.
Okay, mula-mula kita cuba nasi dan mana pun. Bergedel lagi kan komik ni? Oh, ada lidah lah. Boleh dah. Dengan tempe satu. Nasi ni macam rendah. Betul lah. Nasi rawon ni kesan dia nasi bersuk ke dia? Ha. Dia macam nasi, Sup rawon. nasi dengan dicampur. Nasi rawon dicampur dengan macam ni. Kita rasa dulu bismillahirrahmanirrahim. Sup daging kan? Itu sup daging yang pekat dah. Sup daging. Tempe. Jom ni, kita try. Oh, Susun. Kau nak jadi tauge dah kau tanggap. daging dia lembut lah. Oh, well. Dia nak topi orang tu. Dia yang pekat. Dia rasa berminyak ni. Peminat makan, peminat sup, peminat daging. Ini okey, macam makan sup daging. Bergedel geng. Bergedel dia. Dia tak besar sangat. Dia sedang-sedang gitu. Kita besarkan sikit. Aku memang hantu bergedel lah. Nak buat malas kan? Membuat mana? Memang malas. Dia dah buka 24 jam. Lagi bagus. Satu hidangan yang sangat simple. Oh. Betul tu sedap. Okey. Itu je. Settle geng. Settle lah. Okey geng, nasi rawon yang aku makan tadi, aku boleh katakan sedap gila babe. Okey. Sebab sebelum ni aku dah makan dekat Singapura, yang tu pun dah sedap, apatah lagi yang original yang ada dekat Surabaya ni. Dia punya kuah tu memang pekat betul. Okey. Lepas tu dia punya daging dia tu, lembut. Ditambahkan pula dengan kehangatan daripada dia punya sambal tu. Untuk siapa-siapa yang bercuti dekat area Surabaya ni dan kau ternampak video ni kan, bolehlah masukkan sekali tempat makan untuk kau singgah, iaitu ni Rawon Setan ni berdepan betul-betul dengan JW Marriott punya hotel. Nanti untuk dia punya waktu operasi dan juga alamat aku akan bagikan dekat bawah, okey? Okey guys, sekarang pukul 10.20 malam. Aku and the gang kita orang nak pergi cari makan malam lah. Tadi sebenarnya lepas dah makan tu kenyang. Balik lepas maghrib tu, waduh hai, tiba-tiba pula rasa lapar kan. So dah tahu kita orang makan kat mana. Teruskanlah yang video ni Okey geng, kita dah sampai dekat kedai makan malam kita ni. Ni authentic bebek bumbu hitam Madura. This one. Itu pun dia macam kan. Itik Dia macam kan. Oi. Tu bebek jumbo maca geng. Lain macam. Ada anyau. Jom kita order dulu. Yang jumbo dia yang Besar kan. besar lah, yang itik dia kan. Bebeknya. Jombo tu mana itiknya besar ya? Ni yang macam ni ada macam ni. Macam. Tu ambil satu lah. Ada. Satu aje. Bebek sedang macam. Tadi, jap. Jumbo macam. Oh, macam. Ni timun. Ni es timun. Ni es timun. Mana timun ni? Air timun. Air timun yang aku ni cendol. Ini cendol Indonesia. Ini es timun geng. Aku cakap dah tadi kurang dulu. Kurang. Air timun. Kau air timun ke Ben? Es timun. Oh, bawah ada timun. Ni flavor bawah ni. Cari timun. Tapi sebenarnya rasa air temikai. Sama. Juga pandang itu kan cuma kita minum. Cendol kan sedap ke? Cendol. Cendol ya, cendol. Okay guys. Bismillah. Nampak perut. Oh, ini rasa honeydew. Rasa honeydew kan, betul tak? Dia punya flavor dia. Lepas tu dia ada letakkan parutan timun tu. Okay, nak cuba cendol. Cendol. Ini bebek dah sampai. Bebek bakar mana? Bebek bakar. Sekejap lagi. Oh, kejap lagi. Okey, terima kasih. Ini bebek apa? Carok. Ini jambu. Ini bebek yang hitam tu, sambal hitam. Holy. Oh. Okey geng. Ini aku sempat ambil yang ni je. Ini dia punya bebek hitam. Ini jumbo tau, jumbo. Lepas tu ada lauk kangkung ni Kalau korang tengok channel aku memang jarang-jarang ambil lauk itik ataupun bebek. Tapi sebab dah sampai dekat sini kita ambil lah, kita cubalah Ini dia punya Dia punya kuah hitam dia ni. Rasa dulu bismillah. Sedap weh. Dia punya kuah hitam ni rasa dia savory,
Lepas tu hujung-hujung lidah ada rasa yang sedikit masam. Panas-panas lagi ni geng. Walaupun dia jumbo tapi dia tak besar sangat lah. Tengok tu, isi itik dia. Dia ada dua jenis sambal ni, aku tak tahulah apa nama sambal ni Lepas tu dia bagi sekelingan timun. Jom geng, kita makan dulu. Bismillah. Kita makan sekelingan demi sambal ni. Oh, sedap gila kan. Sekarang pukul 11.30 malam. Tak tahulah apa yang merasuk kita orang ni untuk keluar makan tengah-tengah malam macam ni kan. Daripada dia punya kuah hitam ni sampailah ke dia punya isi bebek tu. Bebek yang ni dia digoreng. Satu lagi ada yang dibakar lah, kangkung. Aku tak pasti sama ada kangkung belacan ke tak. Biasa dulu, bismillah. Rasa macam tak ada belacan. Dia gorengkan dengan bawang putih. Dia punya kuah hitam ni pada aku membuka selera. Biasa kalau kita makan itik dekat Malaysia lah ini pengalaman lah kan. Kalau makan itik kat Malaysia dia isinya macam tough sikit. Tapi dekat Surabaya ataupun last time aku makan dekat Padang tu, dia punya tekstur itik dia lembut. Mungkin cara masak tu lah Okay geng, settle lah makan. Aku dimaklumkan kedai makan ni dia tutup pukul 4 pagi. Kita orang datang nak dekat pukul 12 ni, ada lagi orang datang makan. Maksudnya permintaan itu memang ada. So untuk siapa-siapa yang travel dekat area Surabaya ni dan mencarilah tempat makan menarik yang korang nak, yang korang boleh cuba, korang boleh masukkan bebek carok ni dekat dalam list korang. Okey geng, pagi ni kita nak check out. Lepas tu kita akan pergi cari satu lagi tempat makan sebelum kita straight to airport. Semalam aku tak dapat tidur dengan nyenyaknya sebab cirit-birit geng. Cirit-birit tu 3-4 kali jugalah terjaga pergi toilet Okey geng, kita dah sampai dah dekat kedai makan aku boleh katakan yang last lah untuk trip ke Surabaya kali ni. Nama dia RM Cak Mat. Nak tahu makanan apa? Layan video ni. Geng, dia ada jual soto, sup iga. Sekejap, tunggu Syawal order dulu macam biasa. Yang super jumbo ni dia Order. tak tahu kan. Dia punya Berapa batang? Oh, 1 kilo ya? Oh, 1 kilo. Dua. Lepas tu, sup 3 lah. Sup 3, satu ke dua? Satu. Air kelapa. Oh. Okey guys, air kelapa letak susu. Tapi nampak macam tak ada susu sangat pun. Bismillah. Oh. Tak ada kuat sangat rasa susu tu. Okey, dia kata campur susu. Wah. Sedap geng. Dia tak blend lah. Rasa susu dia tak kuat sangat. Rasa kelapa dia mantap. Kelapa dia penuh macam kelapa Dia padat. patut bagi straw yang besar sikit tu. Macam cool block punya kan. Dia macam straw cendol ke kan. Besar sikit. Straw ni nipis. Menjejes. Tapi menyegarkan. Refreshing. Ni isi kelapa. Buat ni. Lepas ni next kalau boleh kelapa ada 2 option. Nak susu ke nak gula. Kalau kat Malaysia. Ini dia punya kari pap. Kat sini tak tahu lah apa nama dia panggil. Makan sekali dengan dia punya ni Kenapa yang itu hitam? cili padi ni. cilinya malu. Itu geng. Inti dalam kari pap dia. Panas babe. Sapuan menahan kepanasan. Pak supik kita. Okay geng, tu batagor.
Oh. Ini makannya ni dengan ini ya? Oh. Layan jap batagor ni sikit. Oh kejap, kena curah dengan dia punya limau ni. Kenapa kena depan tak lawa? Sebab aku tambah apple awal. Depan. Okay, rasa dulu geng. Depan. Bismillah. Nah ini siapa nak cuba? Ini apa? Sop buntut. Oh, sop buntut. Ikannya 2 ya. Ini yang kita tunggu ni. Jumbo pedas. Ya, ikan jumbo Tu pedas. geng. Ikan berapa? Ikan sekilo ah. Ini ikan 1 kilo. 1 kilo geng. 165,000. Okey geng. Ikan ni ikan rusuk bakar 1 kilo harga tak sampai RM50. Ha, murah-murah. Mantap. Okey, baik. Tiga. Ikan bakar. Dia punya sambal geng. Tengok tu. Kita transfer sini geng. Itu dia. Dia punya sambalnya. Dia punya lembut, tak lembut. Gigit bagian yang tak kena sambal. Dia tanggal lah macam mana? Boleh. Aduh, Tanggal bang. Tertanggal ke dia orang makan juga ni. Tengok ni. Tanggal juga. Tengok lembut. Okay geng, ini dia punya iga. Kau ambil yang kecil je. Dia punya bakar tu terasa semua penuh. Baik-baik ah. Okey, ikan bakar ni dia memang ada rasa garing-garing sikit. Garing-garing angin-angin dia. Oh. Macam biasa dia punya garing. Dia boleh pilih semalam. Dia ada manis-manis kicap dia. Itu yang konsep kari dia bakar tu. Lembut gila babe. Okey, itu style dia. Kita ambil lagi ni. Ada kain tak? Kain. Kita ambil minyaknya jatuh. Sambalnya kita ambil dengan nasi. Cabut dah. Gaul-gaul kita bakar. Okay, ni dia punya cili. Dia punya apa? Ini dia punya sambal. Ini smoky tu. Power. Geng-geng kita ni memang minat ikan, minat daging. So, bagi kita daging dia sedap. Lembut kan? Lembut rasa. Rasa ya. Pedas sambal dia. Ini sup iga. Setakat ni sudah lama. Memang makanan. Kau pergi kat Gemayung pun ada yang menyambut kat depan. Kau pergi makan dekat mana-mana Johnny's ke apa, ada orang kat depan. Rasa sikit dia punya sup iga ni. Bismillah. Sup dia clear taste lah Okay. Dia kau nampak yang mana ni gelap-gelap, ini bukan hangus. Ini dia punya rempah bumbu masa dia bakar tu. Yang ni dia tak super lembut macam yang bakar tadi tu. Dia ada part yang tough sikit. Tapi okey, boleh makan. Okey geng, kita orang dah kekenyangan dah. Aku rasa ini kedai iga yang ke apa? Keempat ataupun kelima kan? Panjang kita berada dekat Surabaya ni. Tadi untuk yang harga iga jumbo bakar tu, tak silapnya RM165,000. Aku rasa tak sampai RM50 kot. Nanti aku akan tuliskan conversion rate kat bawah lah So siapa-siapa yang rasa macam terliur tengok kita orang makan iga jumbo bakar tadi tu dengan menu-menu lain, korang pun boleh masukkan dalam list untuk makan dekat ni RM Cakna ni. Nanti dia punya waktu operasi dan juga alamat aku akan bagikan kat bawah tu, so that korang boleh bagi dekat supir. Cakap nak makan dekat sini. Untuk dia punya flavour iga tu memang sedap gila. Yang dekat sini dia dah macam brisket dah. Dia punya daging tu dah terlerai dah kan. Memang sedap gila, seriously. Malaysia tak ada gini aku rasa. Coffee beer Ada pening-pening kan? Oh, jadi. Tak, kopi dia ada karbonat. Ada gas-gas ke? Oh, ada. Iya. Try. Puan try pula. Belum lagi. Coffee beer. Halal. Halal lah. Kan? Dah kan? Tadi. Rupiah. Kopi dapat rupiah. Try kan? Kopi dapat rupiah. Oh, jadi kan macam selalu lah. Sedap. Kopi beer. Kopi bear. Tapi halal. Kopi dia rasa gas-gas. Kopi ada rasa root beer sikit. Soda. Tajam mana? Aku harap kau ada dalam plan ada lah. Ciri-ciri. Ni pada warkop Sini Surabaya ni selain daripada sugar kopi, sugar iga kan. Okey guys, kita dah nak pulang. Pukul 5. Okey, ini kita nombor dah bawah, nanti nombor kita akan letak kat bawah ni Siap. Memang trust. Terima kasih Andro. Terima kasih banyak Andro. Siap, abang. Semoga kita Siap. jumpa lagi ya. Siap. Baik. Jumpa lagi. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita.
Makasih, thank you Pak. Alright, Encik. Kita lepak dekat lounge dulu, geng. Suci dalam ni boleh solat. Makan minum. Tak, semua sat kat sana. Jom. Wah, sini ada, korang boleh makan-makan lah. Ada dessert, and then ada minum-minuman, ada coffee, ada tea. Ini ada teh. Tumis sayur campur. Ini Mi goreng Jawa. ada mi goreng Jawa, Garam. Nasi putih. dori. Yang ni nasi putih. Oh, bagus. Nasi putih. Oh, ini sudah binatang Tadi dah makan lagi tu. Sudah binatang. Oh, betul kan? Roasted chicken. Roasted chicken. Kau nak lebih Ini protein apa? ke? Ini apa? Ini tahu semua. Tahu petis. Aku kekenyangan ni. Ini bagi dia mendap je. Ni. Kalau nak buat Maggi pun boleh. Ini station untuk Maggi dia. Nak pasta pun boleh. Okay guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang untuk video vlog di Surabaya episod kedua kali ni. Aku dan kawan-kawan aku tengah beristirahat dekat Premier Lounge ni. Harga untuk Premier Lounge ni tak silap ni RM35. Kalau ikut ringgit lah. Dan pada aku tempat dalam dia ni memang best. Memang tenang, memang high class. So aku nak ucapkan jutaan terima kasih pada Syawal sebab organisekan trip ni. Dan aku pun nak ucapkan terima kasih juga pada geng-geng yang join trip kali ni. First kali Sapuan Borhan, lepas tu ada Awi Viral Niaga, lepas tu ada Fudail daripada Sultan Salai, lepas tu ada Afifi dan juga tak lain tak bukan ada Pak I Sembilan Tabib. So kalau korang rasa trip ni best pada korang, okay, dan korang nak tiru trip ni, aku ada sediakan nombor kita punya Pak Supir kita, iaitu Mas Andro. Korang boleh contact dia, tanya dia. InsyaAllah dia boleh bawa tempat-tempat yang menarik dan tempat-tempat yang kita orang dah pergi. So okay guys, that's all for now. Thank you very much. Kalau korang nak tahu aku pergi trip ke mana lagi lepas ni, make sure korang stay tune. Jangan lupa subscribe YouTube channel Padu Babe Studios. Assalamualaikum, bye-bye. Padu Babe.